Percayalah kalau main kot ni lah. Nampak ni mesti rasa teringin nak berhenti. Jitra. Oh, Vietnam gol. Menu dia sosis, udang, chicken Korea, chicken black pepper, beef black pepper, crab. Semua dia ada balut plastik. Kita pegang macam ni pun dia balut plastik dah. Lepas tu terus rice paper. Apa yang buat dia bagi sedap dia? Beza dia. Hak lain tu kita boleh dapat benda yang sama aja. Tapi sos kicicah dia tu sedap yakmat. Yakmat. Today 9/10 juga rasa dia. Pada saya lah 9/10. Menu dia ada 6 jenis. Sebuah satu, stok baru sampai. Padu, habis pagi, petang, tengah hari, tambah lain. So, rasa dia. Beef pepper, crab, chicken pepper, Korea. Black pepper tau, black pepper. Udang dan sosis, semua balut plastik. Contoh dia balut plastik. Habis dia tu. Rasa dia sama aja sebenarnya. Rasa dia tu lebih kurang je. Tapi yang ni padu sikit. Sebab dia penuh. Oh, dia balut plastik. Nak makan dia mudah ya. Jangan risau. Makan memang mudah. Nak buat tu. Orang punya apa? Bukan suhun. Bihun. Ni beef black pepper. So dia. Oh. Dia bubur daun. Kadang orang campur avocado. Yang ni rasa komplit. Penuh dengan 6 biji saya tak boleh habis. Saya 3 biji penuh perut lah. Oh. Saya tak tahu bahan dia apa. Tapi dia campur ingredient dia tu banyak. Daun, macam-macam daun ada ni. Hari ni kita boleh dapat lebih kurang ya rasa. Sos cicah dia tu tak sama. Ada orang kurang. Menu kurang ni.